Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bulan Ramadan mengajar kita erti kesabaran, tibalah saat kemenangan yang dinanti. Dari keluarga besar Maktab Mahmud Langkawi kepada seluruh pelajar, guru, warga pendidik dan ibu bapa, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Di hari yang fitrah ini, kita menyusun jari merenung kembali atas setiap senyuman yang terukir, setiap teguran yang membentuk dan setiap doa yang tersimpan. Terima kasih atas kebersamaan ini. Terima kasih kerana menjadikan Maktab Mahmud Langkawi sebuah rumah kedua yang penuh makna. Mungkin ada kata yang terlontar tanpa sengaja. Mungkin ada ruang yang renggang tanpa niat. Hari ini, kita buka lembaran baru. Dengan tulus, kita pohonkan maaf zahir dan batin kerana kemanisan Aidilfitri bukan pada juadah di meja, tapi pada keikhlasan yang kita tabur. Moga di tahun mendatang, kita terus bersama membina generasi bukan sekadar cemerlang dalam akademik, tapi juga mulia dalam akhlak. Moga silaturahim kita kekal terjalin seperti pohon rendang yang akarnya saling menyokong. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jangan lupa ketupat di meja, senyuman di wajah dan maaf di hati. Sekolah kita tetap satu keluarga. Minal aidin wal faizin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sofia Syari, Ketua Maktab Mahmud Langkawi, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua warga Maktab Mahmud Langkawi. Kami dari kelas 1 Ikhlas ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. dari kelas 2 Ikhlas ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.
Ya ayah sayang, sama Jawa bersama-sama.